Jangan cakap juara tu tak mesti berjaya. Juara tu berjaya, insyaAllah. Mungkin bukan hari ini, tapi ada satu masa dia, boom! Dalam dunia hiburan, bukan semua kejayaan datang dengan cepat. Ada yang mengambil masa bertahun-tahun sebelum benar-benar dikenali dan ada juga yang terus konsisten walaupun sering menerima kritikan. Itulah pandangan penyampai radio Sharifah Syahira yang berkongsi pengalaman serta nasihat buat mereka yang sedang mencuba nasib dalam industri seni. Kata Syira, hidup sebagai penggiat seni ada pasang surut dan tiada siapa boleh menjagakan bila masa seseorang itu akan betul-betul menonjol. Jom, kita dengar sendiri pandangan Syira tentang perkara berkenaan. Betul ke? Semua orang berjaya. Di masing-masing mungkin ada sekarang, mungkin tidak. Yang di masa lama saya ni dalam industri 20 tahun daripada umur 18 kan 52. 22 janji ada kerja. Masing-masing mungkin juara tu nak kata mungkin dia lagi hebat dalam akademik dia. Lepas tu dia buat hobi sebagai penyanyi. Dalam artis dia macam tak. Lepas tu boleh naik. Dan dia kena promotion. Bekerja lah, bekerja. Jangan cakap juara tu tak mesti berjaya. Juara tu berjaya, insyaAllah. Mungkin bukan hari ini, tapi ada satu masa dia, boom! Dia Adi Bahno, arwah Adi Bahno. Dia ambil masa betul dah lama tu, dia masuk anugerah juara lagu kat itu. Teristimewa hasil dia, boom! Tapi dia dah menyanyi awal lagi. Banyak. Ramai. Ada yang boom tu, tiba bang ke bawah. Saya dah ingatkan anak saya, Audra, kita ni kadang-kadang di sini, kadang kita di sini. Semua ada naik turun dia. Janganlah cakap juara tu tak berjaya. Semua orang boleh berjaya. Dah berjaya dah. Tapi dia menang kat sini, nanti dia akan menang tempat lain. Banyak benda. Banyak lagi. Janganlah tembok juara. Bukanlah pasal anak orang berjuara tu tak juara. Kesianlah kita orang ni. Kita orang ni nak berkarya. Nanti dia dah siapa tu. Tak semestinya Audra tu nombor 3 ke, satu bottom 3 ke. Rasa dia berjaya. Saya cakap jangan hidup selesa. Banyak lagi benda nak buat. Audra ada kat sini kelebihan dia, ada kelemahan dia banyak juga. Saya pun sama. Saya kalau dah buat kerja pun macam tak bagus lah, tak kelakar lah. Sampai 2 tahun berapa? Tahun dah 20 tahun buat kelakar pun dia ni tak kelakar. Dah 20 tahun buat kelakar, dia ni tak kelakar. Mesti juga lah macam kata dia ni macam-macam lah. Siapa yang masuk pertandingan saya salute. Dan juga saya ucapkan tahniah siapa yang dah masuk pertandingan walaupun dia kalah. Jadi memang sebab dia berani yang cakap-cakap tu masuk pertandingan. Maksudnya mencapai diri sendiri. Saya tak pernah masuk pertandingan. Baru ni dah PTMM. Dulu nak masuk Ratu Cantik ni.